Ini makanan untuk buat kenduri kat sini. Boleh tengok dekat profile saya, dekat video saya yang first ada RQ, boleh scan kat situ insyaAllah. Untuk yang mana yang nak beli untuk buat kenduri lah. Baik, ada 10 bungkus Alhamdulillah. Pak Long ada rezeki Pak Long? Ya, baik. Alhamdulillah. Saran Pak Long? Ya, Alhamdulillah. Saran nama dia apa? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Saran. Baiklah, apa pandangan kau pada teman? Dia bukan sekadar isu jual beli makanan, tetapi dia menyentuh 3 perkara besar, iaitu agama, yang keduanya psikologi manusia, dan yang ketiganya etika dalam perniagaan. Berdasarkan apa yang teman baca di dalam media sosial, peniaga ini dikritik kerana menggunakan istilah infak dalam sistem jualannya, sehingga menimbulkan persepsi bahawa unsur agama digunakan sebagai strategi pemasaran. Macam mana kau mak? Jadi teman tak hendaklah menghukum sesiapa. Siapalah kita nak menentukan kebenarannya kan? Tetapi kita bincangkan prinsipnya. Adakah istilah infak itu digunakan untuk meraih simpati dan untuk meningkatkan jualan? Yang ini kita kena muhasabah. Dalam Islam, infak itu ialah ibadat dan ia dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai syarat untuk mendapat layanan ataupun mempercepatkan urusan, khususnya dalam konteks ini perniagaan. Guna istilah infak ini untuk mendapat layanan daripada orang, kerana pada masa tu juga dibuat live. Jadi mungkin betul jugalah apa yang orang ramai kata, menggunakan imej agama semata-mata untuk mempengaruhi emosi pelanggan. Pelanggan akan merasa kesian, rasa bersalah jika tidak memberi, tidak menginfak lah maksudnya.